Miceluk VVIP. Sini pok healing kalau you are stress, marilah sini. So hari ni Syah nak tunjuk you all satu pok rahsia Syah. Pok daripada Syah jamin sekolah lagi sampai ke learn ni. Sebab Syah bawa Brian hari ni. Jom. Jom. Nak tahu tengok rambut Abila comel mana? Ni lah. Okey, tarik ke sini first kali di tepi sungai. Riverview. Asal dia sini ada wakaf ni. 来这边河边很凉爽。Mana? Kubeki. Kubang Kerian. Kubang Kerian. Kubeki. Dia kata jom tau. Cokeng. Cokeng. Tu pokok tu cokeng. Area ni akan naik air, tinggi dia naik air. Kalau you guys mari makan house, di depan sikit dia ada balik, orang panggil balik pula tu, balik sungai ada. Sini bukan setakat ikan, ada juga ni lah, gorgong-gorg. Pandai. Kita masuk dapur, tengok cara-cara pembuatan mie celuk dia. So, syadiri. First kali lah kita akan celur lah bihun tu, biar dia lembut. Oh, lemah juga tu. Keting. Macam mana ibu bubuk? Keting. Keting putih ni. Macam basuh dengan... Dan juga daging. Daging. Banyak daging. Sepandai. Itu dia, pokok bulat. Ramai orang dah ni. Sambung. Dia belah hijau dia. Awak juga? Bulat lah keting. Murah dah lah ni. Apa tu air saja? Mula odak Brian. Kanak-kanak sekolah. Ya Cina yang makan air je. Pakai air tak pakai sah. Jolo. Yo, balik sekolah main lepok sini. Balik sekolah main lepok sini. Patutlah. Kita ni lama dah. Gambar ngemok sama duk main kedai ni. Oh, dia. Tanya getah, tak masuk video pun. Mau telur dia buat begitu. Itu lah telur. Ini telur dia. Telur lain pada hak lain ni. Oh dia. Saya suka buat gini pada tak ada plastik. Okey. Hak tu minyak kan? Siap. Ni mie celuk. Mie celuk VVIP. Kalau mari sini nak tanya menu ni, hak Syah makan tu mie celuk VVIP. Oh, mu VIP lah. Yeah. So, ayuh wi tempat pot hok paling menarik sekali. Jom kita tengok pot mana. Di Sungai. Hello, Brian. Ini menu. Saya ke? Ni. Okey ni. Ya ceri hok ya lah. Ni perut bulat ya Allah keting dia sedapnya lembut-lembut. Brian, mati keting Brian. Duk. Brian Tak sedap. ajing makan. Brian buat apa ke Cina tak akhir daging? Duk, saya tak ajing makan dah. Duk, seumur hidup tak ajing makan. Tak boleh ke kan? Setengah-setengah lah. Kalau sains-sains tu ada je tak boleh makan daging lembu. Budak dia tak makan. Jangan. Ayo. Sepemu lah tak makan bab. Tak makan bab. Cik Iba tak makan. Ai kita siapa tu ai sekali. Hak orang ngegar-ngegar tak tidur malam. No ya wi. Hak mana pernah mai sini, hak mana besok mai sini, you tahulah special punya coconut shake ni. Setengah tepat tu dia rasa manis susu tapi sini dia rasa air kelapa. Sedap tak manis sangat. Tak manis sangat. Tak bang gula lah. Tak say bang gula. Dia tak ada gula, dia pure. Yang ni dia pure ni. Ni mie celuk dia ni. Panjang. Brian. Baik, masuk. kalau orang Cina je baca gap nak makan. Jom. Telah. Tak baca-baca, telah selalu. Makan dulu deh semua. Makan. Sing pang mi fan. Dia tak masak sangat. Daging hok rebus air rebus daging, rebusan ayam tu dia rasa manis daging. Sedap. Kalau Thailand dia panggil sup mie celuk ke apa dah? Dia macam mie campur, ada nama dia okey. Tak jumpa dah. Makan lah ni kita makan. Lupa. First kali Syah nak makan keting. You guys tengok dia keting dia duk. Ya Allah, memang keliru. Sini mari ambil sup keting. Macam apple. Gap yang macam apa? Keting. Kalau kedai Cina sendiri ada jual mie celuk. Bihun celup-mencelup gitu lah. Tapi dia letak bab lah. Oh, dia letak Cik Ba. Cik Ba. Rasa Brian tak makan daging dok. Kita tahu, kita tak boleh Rasa tanya je dia rasa ni dia macam kan. ayam. Oh, macam ye go tu. Tanya Cik Ba lah pula menu. Kita menu Makan daging. ni dulu. Kita menu daging hari ni, kita menu daging. Tahu dia setambung. Banyak. Yo. Ada 17 ya. Tengok puas hatilah puas dengan hati. harga. Dia stoko tu tengok. Ni pun isi air pun banyak. Mana nampak tu lah Dia air. guna pohon. Pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia manis air daging ya tak ni? Air daging, air rebusan ayam. Aku beli wokah letak sini so ke? Beli kipas ya? Kipas baru. Duk perlu muka. Biasa dia rekod tengok jambu lah. Tengok jambu belah pula.
Ni Brian buat dah. Ha, tak jatuh tu. Tak jatuh siapa kau petai nak ayatnya. Oh, siapa doh nasi kita. Banyak nasi. Dia nasi lagi bungsuk lagi. Apa hot special nasi sup ni? Ha, tengok sup dia comel. Suka kalau Sedap. ada Toge. toge. Orang tak suka saya suka. Pula sambal belacan. Hok ni kena makan dengan hok ni padu. Sup keting. Mari nak makan sup keting saja pun boleh. Ada. Mai cukup-cukup lembut lah sup masuk dalam sting nak ayatnya. Ha, tak buka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sup orang sampai dulu. Dia tak manis. Jangan tak manis langsung. Tak ada gula pun rasa. Tak. Saya suka lah kalau sup banyak toge. Dia orang setengah aku tak suka. Kalau aku tak suka sup ada toge ni, pelik. Tak selesai dengan awak. Saya block lalu kat social media. Kalau sedap orang marah. Kedai tapi kedai tak musyuk mana. Tengok sini. Di bawah ni Syah ni dia kata sini sedap saya mari sungguh. Brian pun mari juga makan. Suka Brian? Suka. Sedap. Sedap. Gini lah Brian jemput orang Cina mari makan sini. Lai cek. Ada kebakarian. Pendeknya. Pendek ucapanmu. Lai ni. Apa panggil apa sini? Kastan. He de pang pian. Ada sungai. Tepi sungai. Saya duduk sini saya suka kira gorgon hok melintas. Ada songkok? Iya. Patu ni tembaga tu. Ada songkok? Ada sebenarnya. Gapo tu? 5. Ye. Pucak dah. Brian ni ikut Brian dulu. Ye. You ke apa? Boy. Boya. So kepada hok mana you guys nak suruh Syah review kedai boleh contact Abella sebab Abella tak buat ada review kedai lah ni. You suruh ke Syah lah ni. So apa-apa contact Abella Syah review. Jomel ke depan dia tu? Warna pink. Warna pink ke? Oh. Dia lagi ya ada kuning-kuning ke tak? Do. Dah RMI tu kami ni pun ada dekat Spender gapo ni? Budok. Budok. Apa ni budak? Tengok pendek. Budok ke pendek tu? Pendek tu lah ni. Oh, ya tu. Warna pink. Saya duduk dengan Kak Aisyah. Aku lah spender pink. Dia viral dengan video spend tu. Oh ni sungai dia. Jadi kalau saya mau nampak gapo dia tu, butir-butir tu tu. Tadi siapa-siapa nak mari makan mi celup tepi sungai boleh mari ke Wakaste. Siapa-siapa nak buat rambut gini boleh buat rambut di hair artisan salon dengan Brian. Comel makan mi celup sini. Makan mi celup setambung betul-betul tepi sungai warna hijau.